Udah kalau masuk pertandingan ni, mesti boleh menang. Yalah. Dia masak pandai ini gulai. Banyak sedap. Uncle Moto. Ya, Ros. Ini Ros ada bawa nasi lemak dengan kari pap. Oh, terima kasih ya, Ros. Sama-sama. Ha, Ros, ambil poster ni dan tunjuk pada opah kau. Nah, Poster apa pula ni, Tok? kau suruh opah masuk pertandingan tu. Opah mana nak masuk pertandingan semua ni? Cubalah suruh. Di kampung durian runtuh, resepi gulai ni, opah kau je yang pandai buat. Dia punya yang paling sedap. Tiada tandingan. Betul. Kalau opah kau masuk, mesti menang. Hadiah tunai sebanyak RM1,000. Wah, lumayannya. Balik ni. Hei, Ros. Ini duit kuih. Uncle simpan dulu. Opah mana? Ada nampak? Yish. Ish, mana Opah ni? Opah mana? Sini. Apa yang tergesa-gesa sangat? Sampai Opah duduk sini pun kau tak nampak. Opah, masuk pertandingan ni. Atuk kata Opah tahu resepinya. Pertandingan memasak gulai KI ke MA Gulai kemahang. Gulai apa tu, Opah? Tak pernah dengar pun. Opah pun tak pernah masak gulai ni. Betul-betul sedap ke? Sedap. Gulai kemahang adalah masakan lemak kesukaan orang dulu. Sekarang dah dilupai. Sebab tu susah dah nak jumpa gulai ni. Tapi kenapa orang tak nak masak dah gulai ni? Sebab leceh nak dapatkan bahan utamanya. Kemahang tu sendiri. Tahu kemahang tu apa? Apa? Tak tahu? Kemahang tu sejenis tumbuhan keladi. Oh, maknanya ini masakan gulai lemak keladi lah. Betul. Walaupun keladi kemahang nampak hampir sama seperti keladi minyak, keladi Cina dan keladi gajah, tapi dia lain. Keladi kemahang adalah keladi yang gatal. Dan nak mengambilnya pun bukan senang. Banyak pantang larang. Ush, susah tu. Jadi macam mana? Nak masuk ke pertandingan ni? Mestilah nak masuk. Kita boleh menang. Yalah, Opah. Semua bahan nak masak dah dibeli, Opah. Yang tak ada hanya keladi kemahang. Tak apa. Itu Atuk boleh carikan. Nanti dia hantar. Baik, Opah. Opah, nak ikut Datuk? Pergilah. Terima kasih, Opah. Ish, sibuk je. Ros, siapkan bahan memasak. Nanti Opah ajar cara memasaknya. Baik. Kenapa Ros pula yang kena belajar? Sebab kau yang akan masuk pertandingan tu. Alamak. Atuk, nak ikut? Atuk nak pergi cari keladi kemahang. Kau berdua nak buat apa ikut? Nanti penat. Nak tolong Atuk lah. Supaya Atuk tak penat. Betul. Yelah. Naik cepat. Atuk tahu ke kat mana nak cari keladi ni? Dalam kampung ni, Atuk je yang tahu kat mana banyaknya keladi kemahang. Tempat lain, ada keladi jenis lain tahu. Oh, ya ke? Hebat
keladi kemahang dekat sini ke tu? Yelah, keladi memang biasa tumbuh di kawasan hutan, paya berair ataupun di tepian sungai macam ni. Oh. Dah, jom turun. Atau kau berdua nak tunggu sini? Jom, bawa sarung guni tu seorang satu. Nampak tu semua? Itulah pokok keladi kemahang. Banyaknya. Cepatlah ambil tu. Sebelum tu pakai sarung tangan ni dulu. Tak payahlah tu. Tangan kotor pun tak apa. Bukan pasal tu. Batang keladi ni ada getah. Kalau terkena getahnya, habis gatal-gatal nanti. Bila Upin dan Ipin gatal-gatal, siapa yang kena marah nanti? Ni. Atuk juga. Betul. Atuk tak pakai pun sarung tangan. Atuk tak apa. Dah biasa. Mari kita mula kerja. Upin, Ipin. Kan dah cakap tadi, batang keladi jangan dibawa main. Gatal satu badan nanti. Ish. Dah, cepat. Masukkan semua batang keladi tu. Kita balik. Dah balik pun. Mana keladi? Dalam guni tu. Oh, banyaknya. Atuk dah potong-potong kan? Opa, bolehlah masak sekarang. Ya, boleh. Tak sabarnya. Upin, Ipin, gatal-gatal tu mesti dah kena getah keladi, kan? Korang ni kalau tak buat masalah, memang tak boleh ke? Pergi main batang keladi buat apa? Sekarang menyusahkan orang. Dah, pergi mana cepat? Tak kena budak-budak ni. Tahu takut. Opa buat apa tu? Opa nak bahagi-bahagikan 4 bahagian keladi ni. Ia ada umbut, batang, sulur dan daun. Daun dia pun boleh makan? Bukan makan, tapi digunakan untuk balut buat tapai. Oh. Hari ni, kita masak lemak sulur keladi kemahang. Sulur keladi ni manis. Jangan lupa taruh garam dan asam keping sekali. Kena letak ke? Ya, kena untuk buang getahnya. Kalau tak, hanya orang makan nanti habis gatal-gatal. Oh. Kau berdua dah hilang gatal? Dah. Ubat siapa yang akak bagi tu? Bicara. Bagus. Mari kita mula masak. Upin, Ipin, nyalakan api dekat luar. Penatnya. Apa? Kenapa tak guna je dah bugis? Kan senang. Hai, kita nak naikkan lagi aroma dalam masakan. Barulah mantap. Ros, bawakan periuk tanah liat tu. Nah, tapi kenapa Opah nak guna periuk lama ni? Sebabnya
Tanah liat ni boleh menarik keluar getah atau bahan gatal dari keladi dengan lebih berkesan. Bukan tu je, periuk tanah liat dapat menyimpan dan mengagihkan haba secara perlahan dan sekata. Keladi masak secara perlahan dan sebati. Jadi, getah gatal dapat dibuang sepenuhnya. Oh. Opah kata gulai ni sepi turun-temurun. Tapi Opah tak pernah masak pun untuk kita orang. Kenapa? Kenapa? Sebab abah korang lah. Dulu, gulai keladi kemahang ni sangat digemari orang. Bila ada kenduri je, wajib ada gulai ni. Agaknya satu kampung pandai masak gulai ni. Betul. Dan keluarga Opah antara pakar dalam membuat gulai ni. Tapi, bila orang tua semua dah tak ada, gulai ni pun hilang. Kenapa hilang? Iyalah, anak muda tak nak belajar. Mereka kata leceh. Jadi tak tahu cara nak buat. Oh, lepas tu Opah? Keluarga Opah tetap teruskan buat gulai keladi kemahang. Hinggalah Opah pun pandai masak gulai keladi turun-temurun ni. Patutlah Atuk kata Opah seorang je pandai masak gulai ni. Betul. Teringin nak rasa. Dulu abah korang paling suka makan gulai ni. Kalau boleh tiap-tiap hari nak. Tapi sejak dia dah tak ada, Opah tak boleh dah. Opah. Opah sedih dan terkilan. Hari tu Opah dah sedia masak gulai keladi kegemaran abang kau. Tapi dia tak sempat nak rasa. Dia pergi buat selama-lamanya. Dah, Opah jangan sedih-sedih. Sekarang anak-anak Abah ada bersama Opah. Nanti kita sama-sama makan gulai keladi kemahang Opah yang terpaling sedap. Betul. Sedapnya bau gulai. Dah masak lah tu. Cuba rasa. Dah cukup ke garam? Sedap. Dah siap gulai keladi kemahang kita. Nak ke mana? Nak ke gerai mutu. Apa hal datang? Opah, ajak Atuk makan kat rumah malam ni. Ada gulai keladi kemahang. Atuk tolong ajak Uncle Mutu dengan Uncle Atuk sekali, ya? Pasal gulai keladi kemahang, semua boleh datang. Terima kasih. Uncle, duduk sini. Wah, manyanya udah masak. Tak sabar mau makan. Makan. Wish, kenangan betul gulai kemahang ni. Yalah, sudah lama tak makan ini. Ayo. Sekarang boleh makan. Makanlah. Kalau tambah. Banyak sedap.
puas makan. Sedap ke? Banyak sedap. Udah pandai masak. Nanti udah masak lagi, panggil kita 3 orang makan ah. Boleh aja. Tapi nak bagi tahu, gulai keladi yang korang makan tadi dimasak oleh Ros. Iya, Opa aja. Wah, udah dah turunkan resepi pada cucunya pula. Ros bangga dapat belajar masakan keluarga turun-temurun ni. Kalau saya jadi juri itu pertandingan nanti, ini masakan sudah menang nombor 1. Betul-betul.